So macam last time yang member aku pergi Australia, walaupun benda cara tu dah tak legit, tapi at least orang faham, okay, kalau kerja kat sana, ibarat macam kita kena ibarat kita tengok Bangla kat sini lah. Kita kat sana diperah habis-habis lah, dia cakap. Yes, walaupun dia pergi secara illegal time tu lah, tapi sekarang tak boleh lah, kena pergi pakai visa. Dan betul. Sebagusnya pun memang pergi secara halal lah. So macam kau ni, episod ni, target aku lah, objektif aku, bila orang tengok, oh macam ni dapat jadi technician, so kena belajar SPM, teknik, diploma, benda macam tu lah. At least orang ada value lah, ada value. Bukan kita nak berhuha-huha. So right kat sini ya. Sampai kat sini penutup, dah habis cerita. So by the way, pada siapa-siapa atau badan-badan yang berminat nak sponsor kita punya podcast, bolehlah berbuat demikian. Roger kami di Tenang MY. So Tenang Talk sign out. Ciao. Nak cari lauk nak sahur ni weh. Esok nak sahur.